especially kalau ada anak muda yang dengar malam ni. Ni satu refleksi yang menarik lah. Maknanya umur 18 tahun dah terfikir macam tu, dan kalau kita kata 1928, dia umur 22 lah. Maknanya umur 22 tahun, boleh bayang tak? Kita 18 tahun kita sedar, Gaza kena serang. Umur 22 tahun, kita dah tubuhkan satu NGO yang ingin membela Palestin. Contohnya begitu. So itu latar belakang yang berlaku. Kemudiannya dakwah terus berkembang. Dakwah Ikhwan, dakwah Al-Banna dan kawan-kawannya terus berkembang. Dan pada tahun 1932, Al-Banna ni dia ketika itu dia guru di Ismailiyah, guru bahasa Arab tak silap. Dan kemudiannya dakwah tu berpindah, maknanya dia punya markas tu berpindah daripada Ismailiyah ke Kahirah pada 1932. Maknanya 4 tahun lepas tu lepas tu 1930 4 tahun lepas tu so maksudnya kalau kita bayangkan macam kita punya NGO tadi start dekat kampung mana, lepas 4 tahun dah pindah ke KL. Sebab dah satu Malaysia dah ada cawangan, begitulah dia punya ceritanya. Dan risalah ini yang kita akan bincangkan malam ni, risalah ila ayyi syai'in nadunnas, 2 tahun lepas tu basically. Sebab bila menjadi satu fenomena, kalau kita bayangkan kat negara kita dia jadi satu fenomena, ada budak-budak muda ni buat gerakan yang apa benda ni kan. So Al-Banna tampil menghasilkan satu risalah nak cerita untuk menjawab persoalan-persoalan yang banyak lah. Dia orang ni nak apa? Dia orang bawa apa ni kan? Ni set-set mana ni? Kenapa tiba-tiba ni kan? So itu background sedikit untuk kita boleh tahu letak duduk dan konteks lah kot. Kenapa risalah ni ditulis dan apa penceritaan dia kat situ. So in konteks akan ada benda yang kita akan cover yang bersifat prinsip dan ada yang bersifat waqi ataupun konteks setempat apa yang berlaku ketika itu.